Yalah, saya tak boleh nak salahkan Ramanan. Mungkin Ramanan baru dalam parti ni. Masa kita lawan Najib, masa kita lawan Najib dengan YMDB dulu tahun 2015, dia berdahari MRC pun. Dia masuk parti tahun 2020. Maksudnya selepas MIC kalah tahun 2018, Wan MDB pun dia masih lagi dengan MIC. Jadi kalau saya nak salahkan dia pun, ialah saya bagi masa lah. Dia mungkin terkeliru budaya akad umbi yang ada dalam keadilan dengan daripada parti lama dia. Budaya kita lain. Baik, jaga akad umbi ni macam mana kan? Kalau jaga akad umbi seperti yang Ramanan duk sibuk beritahu semua itu, maksudnya turun jumpa senyap-senyap, bagi 5,000, 10,000 kepada orang semua, supaya aku bagi ni 10,000, nanti kau sokong aku. Memang saya mengakulah saya tak jaga lah macam itu kan. Kalau menjaga akad umbi ni maksudnya hantar hamper di Pabali, hantar hamper raya, hantar hamper. Wong Chen tak ada kat sini, Wong Chen dekat sini. Wong Chen biasalah orang sibuk-sibuk dia pergi bercuti lah. Wong Chen satu hari dia mesej saya, dia kata, kenapa lah menyusahkan aku? Kata, kenapa pula? Ni ada orang ni hantar kotak kuih raya sampai 1 lori, padahal raya dah habis seminggu dah. Tapi sebab pemilihan ni kan, raya pemilihan ni kan, dia kata menyusahkan aku sebab aku nak kena angkut buat naik pejabat aku tingkat 2. Jadi kalau nak kata saya tak jaga akad umbi oleh kerana benda-benda macam itu, memang saya mengaku lah, sebab kita ni parti reformis dari. Kalau kita nak buat macam itu, baik saya masuk parti lain, senang lah. Tak payahlah nak keluar lokal, pergi demo. Ramanan tak pernah kena rasa pukul demonstrasi. Kita